video kita sambungan lah. Tapi benda ni dah jadi lah kan. Sebab sebelum yang aku buat video sebelum ni, yang kau tengok benda ni aku tengah clear tu, netting ni beraya, nak hujan nak apa semua. Jadi benda tu terkandah aku nak buat kerja. Sekarang ni hari ni aku tunjukkan kau video yang aku dah ending lah. Aku dah siap clear. Ni lah permukaan yang aku dah siap clear. Dan juga kalau kau tengok kulit limau ni boleh tahan lah, dia punya tebal dia tu. Tapi aku cakap dah corner, jangan risau. Sebab benda ni aku boleh perbetulkan lah. Sebab kita tak polish lagi. Standard lah tu. Kita buat tempat open macam ni, kalau nak betul benda tu licin rata memang tak dapat lah cuy, kan. Jadi aku cakap kat owner tak apa, benda ni aku boleh polish. Jadi owner cakap aku tak apa, biar je. Berapa layer dia tanya aku buat? Aku cover 3 layer. Memang betul lah, aku buat clear ni 3 layer. 3 layer tu orang cover cemas-cemas lah nak habis 1 liter clear tu. Dia buat dengan keadaan cakap tak ada video lah aku buat benda ni. Sebabnya pagi tu memang barang lah. Pagi tu aku buat job ni pagi. Jadi hari ni benda ni dah settle. Dan benda tu aku tak clear sebabnya owner cakap kereta ni memang parking tengah panas. Tak parking bawah bumbung. Kereta cikgu cuy. Ni cikgu ni, dia datang ni. Mantap. Kereta cikgu. Jadinya ni dah result keputusan separuh masa yang kedua. Jadi tak ada tambahan masa lagi dah. So satu part lagi aku tunjuk kat korang yang khabar. Ini part yang khabar kau masuk je lah sekali. Part untuk aku punya Satria GTI. Hodo. Sebab intake tu kalau kau perasan intake aku dah buat colour purple, tapi aku powder intake aku kereta. Yang ini aku buat cover head. Cover head dan juga Fury. Tak silap aku dah nama benda ni. So, jom masuk bilik ni. Ini oven gua ni. Baik ni, mantap ni bilik ni. Tu. Tapi benda dah jalan dah. Tapi colour aku ada lagi nak jalan ni kan. Colour pun masih ada lagi. Sebelah aku tak bedal lagi ni. Ni colour purple bukannya powder coat. Sebab powder coat tak sesuai untuk atas head lah bagi aku lah. Sebab pertama aku tak blasting. Nak powder coat 2 colour ni, colour candy ni kena blasting dulu barang bagi cun-cun manis-manis punya barang. Lepas tu boleh powder. Sebab kalau kita skip proses nak powder tu, benda tu akan jadi tak nice lah nanti bila dah siap. So ni satu lagi barang dia. 2 kali ni aku buat colour purple sama dengan intake. So video dia hari ni berkaitan dengan aku punya daily vlog aku. Sambung lah. Kereta dah siap. Dan juga barang-barang lain lah. Hey bro, ada dah video? Boleh sambung lah? Kereta dah siap dah? Kereta dah siap. Dah tak ada apa-apa lah. Bahan-bahan bukti, segala benda rapping-rapping semua aku dah bakar dah. Hapuskan segala butiran-butiran yang ada pada kereta ni. Sebab nanti orang khabar benda tu kalau tak buat jadi bersepah lagi lah. Benda-benda yang aku cakap tu macam ni lah. Benda ni. Ini bukan main pok dam bro. Bukan main pack up ni. Ini main tutup kereta. Kereta dah cantik. Cover head pun ada colour. So benda-benda lain ada lagi berkaitan dengan bengkel macam support color, support dia color semua ada lah kau lah be. Adik kakak mana angin masuk perut beruk tu terang mari hantar sini lah tengok. Boleh jadi tak boleh jadi. Jalan ni tak tahu ni bagang apa. Tu. Alhamdulillah. Selepas kita buat video YouTube ni, ada yang kontak aku dan juga ada yang hantar barang kat aku. So terima kasih pada abang-abang yang kontak saya tu. Nampak? Baru lagi buat exhaust. Sampai lagi satu exhaust. Alhamdulillah. Nak buang dia punya karat. Lepas tu dia nak restore balik lah pipe ni. Masuk lagi job Alhamdulillah. Tapi aku cakap terang-terang dekat owner yang mana hantar ni, kalau nak siap cepat minta maaf banyak bang. Memang tak ada lah saya nak kejar abang punya permintaan tu. Sebab permintaan abang tu terlalu rumit lah bagi saya. Sebab saya ni kadang-kadangnya awal, kadang-kadang lewat bangunnya. Aduh, itu dah masalah utama dia. Tapi tak apa, semua kita dah bincang dengan owner. Owner pun faham dan bagi kerjasama yang mantap lah pada owner barang-barang ni. Terima kasih sangat sebab cari saya untuk buat barang motor anda semua. Ni nak wet blast bagi cun-cun. Biasalah RZ perayaan kita dah semakin hampir cuy. RZ member semakin hampir. Dan juga ni barang-barang yang nak di wet blast lah. Kalau nak wet blast ni macam biasa. Bukan macam biasa, SOP aku lah tu. Aku akan pen remover dulu barang-barang ni. Sebab dekatnya sprocket ni memang banyak minyak. Kebiasaannya memang banyak minyak. Tapi ni yang dah siap cuci. Memang banyak minyak tapi dah siap cuci. Ni aku Alhamdulillah lah. Lepas pada aku dah buang colour pakai remover, nampak remover aku main tadah sekarang ni. Sebab main tadah ni dijimat sikit lah, penggunaan dia tu tak membazir. Lepas pada buang colour, buang dia punya minyak pakai remover, masuk dalam tong ni. So proses-proses dia nantilah aku tunjuk. Video kita hari ni aku tunjuk benda tu je. Aku gembira ni man. Sebab barang yang aku buat sebenarnya tak jadi. Owner dah boleh ambil, Alhamdulillah. Tapi bumbung ke.
Benda lain yang kau nampak yang tak jadi tu bukan job aku. Aku ambil tacap bumbung saja. Kita sambung lagi kita punya video kita. Kan tak masuk clear kan, aku tunjuk lagi orang. Ni belum clear lagi ni. Dah clear ni kan lagi mantap ni. Sedang ni pun aku nampak ni. Dia punya gambar motorsport tu. PE motorsport 2025 ni. Ke arah kereta ni. Awal jadi benda. Tak tutup lampu nampak warna purple. Buka lampu dia nampak color biru. Kena upgrade handset ke kena benda apa ni? Sambung lagi lah. Berkenaan dengan kita punya buka aduh lah brother. Kecoh tu lah. Mamat temeluh ni. Nak jual barang kat gua Customer gua dah merentan dah tanya. Bang, RM1,000 segang tak boleh kurang ke? RM1,000 segang tak boleh kurang ke? Boleh kurang. Aduhai lah. Meter datang bertemeluh ni mat. Ada that member kau tengok. Semua jadi gila dah untuk ada that member. Kalau ada rezeki ada rezeki kau ye. Sebab brother tu dia cakap On tu. On. Dia on. On. Oh, kau tahu dia on. Ori mutu. Ori mutu. Oh, ni ori mutu ni. Ni ori. Dua. SE2 brother. SE2. Meter sekarang ni pun bertahan harga. Tak apa kita hantar dulu video ni kat owner. Owner baru kalau rezeki kau ada lah. Ori mutu. Kalau tak ada rezeki, kita cuba rezeki lain lah. Cuba rezeki. So, cuba lain hari. Jangan minta beli dalam ni Jangan minta beli. Cuma kita outline lah buat video sikit. Mantap. Daily. Ini video daily bro. Ya, ada kata like sikit lagi kalau nak. Gila dan promote punya barang sial lah dia ni. Apa kalau nak boleh lah komen lah kat mana-mana kan. Yang mana tempat ada komen. Untuk clear ni Mat, aku dah pancur lah pakai Nippon je. Kan memang reba sikit lah kan. Macam barang sendiri ni maka puasa dia berkilat sikit. Jangan nampak bongok sangat dah lah. So bismillahirrahmanirrahim. Siap. Untuk daya yang pertama. Beginilah hasil. Tapi bagi dah nampak berair sikit lagi. Barulah ngam. Ni tak berair lagi. Dua layer tu apa memadai lah. Ni makan titik air ke Man? Tadi kulit enjin dalam dah settle. Kita punya kulit enjin. Bukan kulit enjin. Cover head dah settle. Warna purple kita buat light-light lah. Tak ada nak beria sangat. Sekarang ni colour gold. Colour gold ni nak habis. Jadi colour gold ni aku pakai je. Asalkan pump brake aku lawa. Daripada segi colour, lawa. Colour cover head lawa, intake lawa, kaliper pun nak lawa, engine bay dia cantik. Tapi colour ni jangan tanya kod, tanya apa. Aku main campur je. Mana sikit-sikit yang ada colour gold aku bubuh. Ni lah keputusan dia. Dapatlah colour tu. Jelas dan nyata? Nyata. Setiap penyuruh. So, sekarang ni cuci gang. Gang ni tak ada aku buat sembuh. Ada apa-apa lagi. Cuci lebih kurang. Aku memang macam ni kalau barang aku. Kalau ikutkan aku nak powder. Tapi memang nangkan nak powder, nak pakai gas apa semua pula. Macam kasar je model dia. Jadi aku pakai ni. Teknik cat. Tu nak ikat dulu lah. Ikat cepat nak jalan ni. Nak ikat jalan tu ada ke? Ada apa? Abang tanya kau je, ni. Takkan dia nak berkepek dengan aku. Dia dah ada Ayu Tiger, gila. Ayu Tiger dah solek dia ni atas bawah semua solek Tiger ni. Baju ni. Oh lama. Oci dah ada lepak. Tapi sekarang ni tak dapat mana sebab dia geng-geng sotong darat ah. Tak ada headlock, tak ada kenderaan yang berasak, ada remat dia tak nak kawan ah. Dia select sikit ah. Sini kamera ni kamera ni. Muka macam nak marah. Ni kamera ah. Air, minum air lebih orang. Oci ada. Sekarang kita dah tutup bengkel. Malam. Santai. Ada Oci lalu. Dengan VX dia colour pink pula ni. Ayu ni watak dia je garang.
Tapi dia tetap lah orang khabar perempuan juga. Dia nak pink juga cuy. Pink. Laki terpaksa layan. Exhaust kan main lah. Tengok pada exhaust. Perang. Color boh. Sebab pondainya lah color. Tapi tak apa, Bintang Racing Team masih kekal kat situ. Racing board. Biati bodoh. Ha? Biati. Bintang Racing Team. Ha. Daripada Oci Zamri. Oci ada Oci masih lagi segar, hidup nyata depan aku ni. Cuma jangan lepak lah sekarang ni. Tu je. Tak ada penyebab benda lain, tak ada pertengkaran, tak ada perbalahan dan juga kronino select pun tak ada, semua tak ada. Semua beres belaka. Okey. So, si. Mak kata sekarang ni kita kat NJB ni. Yang aku cakap sebelum ni, ada aku nak buat NJB. So kita dah bubuh pack away. Mana pack away kita? Itu dia. Pack away. Jadi untuk NJB ni memang puas hati lah. Sebab kita buang color 100% sampai nampak bersih. Sebab apa buat macam ni? Sebab dia pertama, dia punya color lama ni, dia dah orang cakap terangkat-angkat lah, tak comel. Kalau kita nak gosok birapat tu, kalau sebahagian kecil tak apa. Ini keliling ni kau kena potong birapat. Dekat celah ni kena potong birapat. Jadi deal dengan owner setuju dengan harga yang kita buka. Kita buat spek kepada tahu pakai PW. Pakai PW ni memang puas hati. Satu, tak ada color-color lama yang ada dekat NJB ni. Kedua, benda-benda yang orang khabar color yang tak lekat sebelum ni tu dah terangkat, dah kita hilangkan semua. Dan juga puas hatilah kalau kita nak buat kerja tu, result pun orang khabar tak adalah sedar sana. Tak ada sedar. Kita buat tu orang khabar hot comel. So, video kita, pekerjaan kita untuk hari ni, buang color NJB dan juga berkaitan dengan NJB kita ni lah. Sebabnya Mat, kita punya rim kita dah post. Tapi mana video yang dah siap buat kali hijau? Sport rim. Kau tak buat? Kau bodoh. Kau kira nak laju ke? Yalah, kerja kena laju ni banyak. So kepada abang yang buat rim Vespa tu, terima kasih sebab buat yang kita orang. Dan juga abang daripada Terengganu tu yang buat exhaust, terima kasih. Percaya kita orang. Dan kita orang dah buat dah pun. So video tu tak ada yang gambar terlalu detail, tapi aku insert lah video yang video menegak ke, video melentang ke, asalkan ada bukti yang kita buat barang kan. So sekarang ni kamu Maju teruskan dengan kita punya vlog kita untuk hari-hari ni. Dan kau Muk. Oh lama sini kejap Mi. Wala tak sempoi lah lu. Baju aku tolong ambil sekali. Mi. Sempoi lah lu. Jadi sekarang ni Kak Maju dapat 1-2 perkara yang best lah. Aku shopping baju. Baju kat sini abang ada buat banda. Aku shopping baju. Ni baju memang aku pakai pada rumah. Ada ni baju-baju aku lah. Pernah yang ambil? 5 cuy. Aku 3 like. Aduh, mantap. Mi 12 like. Wah, lu pegang ah. Wah, aku dah cakap wan. Gua punya fighter memang steady wan. Kau relax Steady. tak sia-sia wan. Mana ni dah dapat collection RM700. Semena jual baju. Relax So kita jalan terus untuk kita punya kereta. Untuk kereta kita. Dan owner kereta minta maaf sikit. Video time lapse terus menerus menyucut rapat untuk video ini. Ni apa ni PW ni dah kita dah select di dan select kau tengok kan. Ni dia dah kembang lah ni. Tinggal lagi aku gosok-gosok lah. Jangan tanya lah pedih ke tak pedih. Memang pedih cerita dia. Main ni pedih. Tapi dah standby dengan air ni yang kau boleh jadi tahu sikit lah. Tak adalah pedih tu kali 10. Pedih tu hanya sikit-sikit je lah tapi tetap berasa. Sekarang ni kalau dah tak ada
Dekat atas permukaan ni sekarang ni tinggal besi je. Buat comel sikit. Nanti kalau naik pun dia naik liku-liku dia je. Dia tak ada liku-liku kala-kala yang terangkat tau. So layan lagi lah proses-proses dia. Lepas pada ni kau jangan harap lama. Sebabnya dah kena air ni kebiasaan dia akan kagat. So sebelum dah kagat sekarang kau bubuh lah. Ada untuk primer kau nak buat mengelakkan daripada karat berterusan. Dik, kau makan ni, Dik. Cari plastik sama kat sini. Kena juga kan? Buat apa Mat? Dia kalau kena kat tangan Buat tu dulu sikit. dia kalau kena kat tangan tu dah biasa dah. Kalau kat kaki ni dia agak perit kau tahu. Protection sikit gila. Dia peletih kena kau bro. Pewi tu. Tak apa, kau dah biasa lah bro. Kasut baru bro. Tak nak petik ingat kalau kena. Mak, proses-proses dah mak. Gila lah. Pak kata enjin kita ni dah gaya makan. Nak pergi bertanding ni. Tapi customer is always right. Kau kena ingat tu, customer is always right. Dia bagi rezeki kat kita. Kita tengok enjin bil sekarang ni dah tak ada kali-kali lama tu. Semua kali-kali lama semua dekat bawah nampak. Berbakarkan PW 4 kilogram. Dan juga Maggi lah tu. Ada Maggi sikit. Makanan kita tu dah melentuk tu. Sawu. Orang panggil sawu. Jalan lagi. So untuk water jet ni kita buat celah-celah je. Macam celah ni kan. Kalau nak pakai manual, kalau kau tengok video translate buat tadi basuh-basuh kaki semua tu memang perit. Benda ni kaya tu jatuh ni benda mengecik kau tahu ni. Bawah ni mengecik. SOP memang cloud. Asalkan benda steady dan ready untuk di primer je. Benda lain jangan nak agih bunyi. Jalan terus je. Tengok ni. Tak dia dekat kagat dah tu yang tak gosok lagi. Ada kat kagat, orang kabar ada kesan-kesan PW ke kala-kala yang lekat kepada body ke. Maknanya kata ni lah check lah untuk sebelum kita naik primer. Kita check dulu lah lebih-lebih kurang. Mana kata dah gosok ni boh, yakin kau nak naik primer dah gosok. Tak semestinya nak buang kagat lah. Termasuk semua. Apa yang tertanggal, itulah dia. Nak cerita sesuatu ni dah tak ngam lah ni. Ni pun 3 pagi ni, tengah gosok lagi. Tapi bukan nak cerita kita buat kerja pagi tu. Tapi itulah hakikat dia. Kena gosok sebelum permulaan primer belak. Kalau tak gosok nanti sama je. Tetap ada dia tindih barang-barang yang melekat pada bay. Sebab bay ni dah puas hati dah bagi aku. Puas hati daripada segi buang color, puas hati daripada segi gosok dan juga lain-lain lah. Berkaitan dengan kita buang color ni. Tinggal lagi tengok pada respon color nanti. Color tu menjadi ke tak menjadi. Power ke tak power aku buat. Tak tahu lah tu. Sebab aku ni asal dia kat motor, bukan kat barang-barang besar macam ni. So, sambungnya lah gosok lah mata-mata yang ada ni. Dia cakap jangan gosok dengan air. Tapi aku nak buat. Apa sebab dia gosok dengan air? Boleh je lah. Buang daki-daki yang ada, buang lagi kemikal-kemikal yang ada. Sebab kena molek kakak. Buatnya primer tu jadi gila babi. Sambung next. Dalam ni dah ada epoxy primer. Epoxy primer ni aku cam sikit dengan colour merah. Supaya dia senang tutup lah. Sebab owner ni minta colour merah-merah macam tu lah kan. Orang kata kalau atas epoxy, tunggu atas epoxy nanti payah nak tutup. Sebab aku tak pakai undercoat. Jadi sekarang ni kereta ni dah 100% lah. Tadi dah aku dah tiup angin. Aku dah pakai hot gun. Dan juga cuaca sekarang ni hujan. Buat kerja kena cepat sikit sebelum lagi kuat dia hujan. Jadi sekarang ni layer pertama, layer kedua ke aku tak tahu lah aku nak macam mana ni Kang. Asalkan benda tu tutup dan juga tak nak berkarat. Fokus kat tempat yang tempat orang nampak tu. Tempat nampak atas ni lah. Ni nampak ni. Sebelah sana atas dekat apa? Nombor body tu. Kat tu bahagian-bahagian tu yang nampak lah. Harap dengan satu tong ni Kang dah cukup untuk satu bay kita. So let's go. Translate dah jalan tu. Bye-bye translate. Bye-bye translate. Bye.
Ini yang dah siap cuy. Dah siap ni. Maksudnya tak ada siap semua, tapi siap primer. Tapi yang kau tengok atas-atas ni, yang ada colour-colour ni, kalau dalam kamera nampak sama. Tapi dia punya tone dia berbeza sikit sebab aku kena bancuh dia. Tapi ni jangan risau sebab ni hanyalah primer dia. Yang ada epoxy primer. Epoxy primer sesuai untuk atas besi. Kalau tak percaya, buka YouTube Okey Ahmad. Dia ada ajar orang tu. So belakang ni je lah yang agak sempit sikit kita nak sembuh. Belakang ni nampak. Dia dah nampak lah tu dia punya biji-biji tu. Habuk-habuk yang melekat dekat permukaan yang basah lagi. Tapi tak apa, gosok atas pasir esok. Dia akan licin semula tapi dia akan menyebabkan kita sakit kepala kat situ lah. Dua tempat ni, belakang sober dua ni. Tapi jangan cerita lebih-lebih lagi lah. Kita bukan pro painter bro. Kita bukan pro painter. Tapi dia edit sendiri yang dia ni gemuk ni. Menatang. Tak faham nak muka dia. Tak apa lah. Barang-barang lain tak ada dah kan? Barang apa lagi? Mana? Mana tebu? Aduh, kode lah Mat. Kan kita punya job ni dah okey lah ni. Ni tak ada apa-apa masalah dah. Tempat-tempat yang sulit pun kita dah pemudahkan dah. Tempat sulit. Tepi ni, mana ni tak nampak lah ni. Tempat yang aku tak sembuh ni, dia tak nampak ni. Dia tutup dengan fender kan. So tempat-tempat yang nampak bahagian atas ni lah. Ni dah tutup. Bahagian atas ni pun, ni noskat ni pun dah comel dah. Tinggal lagi yang cakap masuk colour lah. Barang-barang ni tak ada apa lah. Kita nak tekankan lagi. Celah tu pun nampak. Dah sempurna. Hujan pun dah tak hujan. Alhamdulillah tadi nak buat kerja hujan sekejap. Kereta pun basah lagi. Tapi owner tak apa. Owner kental ni. Trust. Owner trust. Owner memang trust. Sambung lagi. Barang dah boleh cuik. 100% dah kering untuk kita punya enjin bay. Hasil daripada malam tu yang kita bertunggu rumah. Hari ni kita datang nak gosok. Video ni dah selang 2 hari dah ni. Ni video ni sambungan dah selang 2 hari kau tahu. Heret tu pasti. Sebabnya banyak gijok lain. Sebenarnya datang gosok-gosok sikit enjin bay. Tapi yang paling penting sekali aku datang ni belakang ni lah. Belakang ni. Mana kata kita kena rasa belakang ni. Dia tak adalah kasar-kasar tu. Tempat-tempat open ni senang kita buat kerja. Tempat yang sorok macam ni, dia kadang-kadang jadi mistik. Ada kesilapan-kesilapan dia. Dia kasar, dia berdebu. Banyak lah tu. Dia punya sampingan yang menyebabkan. Mana tu tak nampak tapi dia boleh rasa. Nampak memang tak dah kalau sempit macam tu. Cuma dia rasa pakai jari kita. Dia kasar. So datang ni, kita gosok lah kita punya enjin bay. Mana ni gosok? Gosok bagi TikTok. Yang mana tempat tak cun tu kan, simen ke apa-apa lah. Asalkan yang boleh menyebabkan enjin lawa je. Tak nak ada masalah buruk. Sebabnya enjin ni 100% buang colour. Gila ke? Ni lah result yang dah kering. Juga kita dah boleh sambung kerja kita seterusnya. Di sana, biarkan di sana. Di sana tu apa? Di sana tu peribadi nama dia. Itu peribadi bro. Aduh, kalau dah warna hijau tu. Memberi. Orang Sabah ke memberi. Sambung tu lah. Jalan terus. Ni tak pasti dah ada. Dah ready standby. Biasa gosok pakai berapa bit? Aku gosok ni, aku gosok pakai 800 supaya dia tak nampak salah tu. Sebab colour yang nak masuk ni, colour yang akan bermasalah. Colour yang bermasalah. Sebab nak colour candy. Colour candy ni perit nak buat ni. Perit nak buat colour candy ni. Tapi kau tengok ni benda yang aku buat ni kan, gosok pakai air. Asalkan hilang punya kasar-kasar tu dan juga dia licin. Nak licin ni, barulah kita naik colour tu kan permukaan tu rata je. Nyata je. Permulaan ni Mat. Ada beli. Ada kita punya kertas pasir memang aku pakai 800 ni 1000 cuy. Alamak, silap potong cuy. Nah, ini betul. Ni yang 800. Potong baru. Sejak ni macam biasa aku tu gosok kering. Aku gosok dengan air. Ana jok mana ni santai je. Permulaan dia macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Das. Biasa kalau buat guard, kalau kena buat guard tapi tempat ni tak payah kot buat guard ni. Sebab kita nak buat dia rata, jadi semua kena gitu sudah. Tempat ni kalau lekuk-lekuk gini kau nak simen juga, nanya. Ni pun nak bagi bentuk je comel, nanya. Ni kita gosok je, jangan cerita banyak. Jangan buat benda ni sepatutnya. Dia memang tak makan sikit lah, dia tumpul lah pakai 800. Kalau pakai 400 ke 32 ke, tu memang yang kasar ni. Cakap cepat dia makan dan juga cepat sikit tembus dia tu. Aku kalau boleh aku tak nak lah sampai tembus-tembus tu. Yang tu berkarat sebab nak naik colournya besok. Mana datang sebab kita ada job mana ni.
kita layan santai untuk HMB. Ini HMB yang keberapa aku pun dah tak ingat lah. Tapi banyak HMB yang aku buat. Semua hasil daripada Iju lah. Maknanya dia motorsport punya orang kan. Kita tumpang dia punya rezeki sikit lah. Membagi orang Sabah ke membagi. Oh, Sabah. Ni macam cat sendiri, topak sendiri skru ni. Tak ikut spek Proton apa ni. Jendul-jendul gitu mana boleh. Tapi dah wah. Tu sambung lah, kita ada video kita. Time slap kita ke sana. Dia punya ketebalan je lah. Kita pakai ketebalan 600. Sebab kat belakang ni dia terlalu tebal, terlalu ekstrim lah. Jadi kita pakai 600 dan kita teruskan menggosok. Sebabnya kalau tak gosok ni, rosak aku punya program yang ni. Hari ni pastikan semua mobil ni keadaan safety. Okay, jaga tangan. Kalau nak buat kerja nanti, pastikan PPE lengkap. Aku ni ikut dan je. Asal jadi, asal boleh aku ni. Jadi ni